hari akhirat. So maknanya nanti cahaya di hari akhirat, nak kenal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama nampaklah yang bercukur. Yang bercukur rambut yang digugurkan semasa dia melaksanakan umrah. Yang keduanya, apa dia lagi nak kenal umat Nabi Muhammad ni? Sekadar info maklumat je lah. Orang yang banyak berwudu. Kita ni kalau kata sahabat dia berwudu sampai ke atas ni lebih. Jangan main cukup-cukup sampai siku bagi habis, bagi lebih. Sebab nanti hari kiamat anggota wudunya akan bercahaya. Jadi macam mana tuan-tuan kalau kata rambutnya tidak ada langsung? Rambut tidak ada. Kalau kata bila pegang tajam-tajam tu masih ada lagi rambut dia. Kalau jenis yang licin tu betul-betul kulit saja, biasa kita nampak. Macam zaman saya belajar dulu, saya suka lah tengok kan, tepi ada rambut macam coklat hack kan, tengah dia licin tak ada apa. Saya suka tengok tu. Sebab memang orang lelaki tempat saya belajar dulu memang macam tu lah kebanyakan dia. So dia lalukan sahaja pisau cukur tu di atas kepala dia. Jangan dia tekan habis kulit kepala dia keluar sekali. Okey, kalau kacau ada tu boleh lah dia tarik gerak-gerak sekian. Begitulah keadaannya. Sambil kita bercukur, kita berdoa, ya Allah, jadikanlah seluruh rambut yang ada padaku ini cahaya di hari akhirat. Kemudian kita baca doa proses tahallul tu, alhamdulillahilladzi qada anna manasikana alhamma imanan, seterusnya sehingga habislah doa itu. Wa yaqinan wa aunan waghfir lana wa liwalidaina wa lisairil muslimin wal muslimat. Kita doa, bukan takat itu doa saja, doalah yang lain biasanya insya-Allah akan dipimpin oleh mutawif yang bertugas. Semua kita jangan kalut pula. Kita jangan kalut habis-habis tawaf, habis-habis tahallul semua terus nak pecah lagi, tak, jangan. Biar dalam satu kumpulan. Sebab kita nak umrah kita yang pertama tu biar teratur, biar kita rasa Allahu Akbar, segala-galanya aku dah buat. Maksudnya tidak dalam keadaan kelam kabut. Kita tak mahu macam tu. Maka bila kita sudah bertahallul, sempurnalah ibadah umrah kita. Pada tahallul, umrah kita telah sempurna. Dan yang kelima adalah tertib. Tertib tadi apa dia? Ikut turutan satu persatu. Lepas tu saya bagi tahu tadi, mutawif dia akan pastikan dah yakin tawaf, clear yakin, baru pindah sa'i. Dah habis sa'i cukup 7, baru kita tahallul. Dan itu sudah dikira tertib. Selepas kita habis sahaja umrah kita, maka kita bebas daripada larangan ihram. So 13 perkara yang tidak boleh kita lakukan semasa dalam ihram tadi, kita sudah boleh melakukannya. Nak pakai pakaian bersarung, nak pakai minyak wangi, nak pakai segala-galanya, sudah lagi tidak, apa kata? Maksudnya dah boleh kita lakukan. Ambil kopiah cantik-cantik, kita dah boleh lakukan. Time tu kita nak pergi tengok baju ke apa, pergilah tengok. Boleh, tidak ada masalah. Sebab kita akan ada umrah lagi 2 kali. Umrah 2 kali itu dijatuh kepada hukumnya adalah umrah sunat. Walaupun dia umrah sunat, kita tetap kena melakukan setiap proses tadi satu persatu. Dan antara tempat-tempat yang mana kita apa? Okey, ni rukun dia tadi 1 hingga 5. Okey, tempat-tempat miqat. Tadi kita daripada Taif pergi ke Qaunul Manazil. Sekarang kita dah ada di Mekah. Kita dah ada dalam Mekah, miqat kita tak perlu lagi pergi ke Qaunul Manazil. Miqat untuk orang Mekah ada 3 yang kita akan pergi nanti untuk umrah yang kedua. Miqat umrah di Ja'ranah dan juga miqat umrah di Hudaibiyah. Dan kalau kata dia nak buat lagi umrah, dia boleh miqat di Masjid Sayyidatina Aisyah yang paling dekat 5 km di Tanaim. Okey, habis ibadah umrah kita pun nak pergi meninggalkan kota Mekah. Kita nak tinggalkan kota Mekah sebagai apa? Kewajipan kita. Bagi yang tidak uzur syar'i, maka mereka kena melakukan tawaf wada'. Tawaf wada' adalah tawaf perpisahan, selamat tinggal, yang wajib dilakukan oleh mereka yang akan meninggalkan kota Mekah dengan jarak 2 marhalah. So kalau macam kita lepas tu nak pergi ke kota Madinah,
Kota Madinah 424 km, lebih 2 marhalah. Tu kalau kata naik bas, dia akan makan masa lebih kurang 6 jam. Itu tengok kepada trafik lah, campur makan, campur apa, berhenti rehat apa semua, mungkin 6 jam ataupun lebih. Yang tu tak berani nak kata secara sharp dia sampai pukul berapa. Tapi kalau kata yang naik train tu memang cepatlah, 2 jam saja dah 2 jam lebih sikit sampai ke kota Madinah. Jadi perjalanan itu melebihi 2 marhalah. Jadi 2 marhalah wajib untuk kita melaksanakan tawaf wada'. Tawaf wada' nak tunjukkan kepada kita kesedihan kita akan meninggalkan kota Mekah. Jadi tawaf wada' yang tak payah buat tawaf wada', orang yang uzur syar'i, yang tak terhalang. Kalau uzur syar'i memang dia takkan boleh buat lah tawaf sebab dia dalam keadaan berhadas, so dia tak boleh masuk ke dalam masjid. So hukum tawaf wada' ini sudah ceritakan tadi, ada 3 benda ni. Siapa yang meninggalkan tawaf wada' tanpa sebab penguzuran, dia akan dikenakan dam tertib dan takdir. Tertib kena ikut turutan, iaitu dengan menyembelih seekor kambing. Okey, perkara yang boleh dilakukan selepas tawaf, perkara yang boleh dilakukan ketika dalam Masjidil Haram selepas tawaf wada'. Okey, baik. Ini perlu juga diberi penerangan. Tawaf wada', kita dah kata tadi tawaf selamat tinggal. Habis kita tawaf wada', apa yang boleh kita buat? Sunat. Mengucup Hajarul Aswad, memegang Kaabah, minum air Zam-Zam, berdoa, menunaikan solat sekiranya muazzin telah melaungkan. Contoh lagi, biasanya hari terakhir lah, kata kita nak naik bas pukul 11 lagi nak pergi ke kota Madinah. Pagi tu, pukul 8 tu kita buat tawaf wada'. Kita buat tawaf wada', lepas habis tawaf wada', kita sembahyang, kita berdoa. Yang ni je yang kita boleh buat. Makan, minum kita boleh buat. Selain daripada tu, kita tidak boleh ataupun tidak digalakkan langsung untuk kita buat. Antara perkara yang tak boleh, tak digalakkan kita buat, lepas tu pun kita pun buat, semacam kita nak duduk lama lagi dekat kota Mekah. Macam nak duduk lama lagi dalam Masjidil Haram, member telefon beli jubah Ustaz, kita pun sibuk pula pergi beli jubah, akan boleh membatalkan tawaf wada'. Okey, baik. Perkara yang tidak boleh dilakukan ni contoh sebahagian saja, berehat, bersantai dan tidur dalam bilik dengan niat berlama-lama. Okey, kita boleh duduk dalam bilik kita boleh santai, tapi kalau sementara menunggu perjalanan bas kita tu 8, kita buat tawaf wada', pukul 9 atau 9 lebih, pukul 10 kita pergi jalan, pergi beli makanan untuk kita bawa sepanjang perjalanan kita, itu dibolehkan beli. Yang tu bukan dikira sebagai nak lama-lama lagi duduk di sana. Itu keperluan kita. So pukul 11 kita jalan, kita duduk dekat dalam hotel. Okey, membayar hutang yang boleh ditangguhkan, tak payahlah time tu baru sibuk nak pergi bayar apa benda semua, tak perlu. Okey, bersedekah semasa dalam Masjid Haram, bersedekah tak boleh. Nak buat tak digalakkan. Nak buat masa bila? Masa kita sebelum tawaf wada'. So sehari sebelum tu nak bayar dam ke, nak apa benda semua, settlekan semua sebelum tu. Sebab perkara ini tidak digalakkan dan tidak dibolehkan. Jika bersedekah sambil berjalan tidak tercari-cari, maka tidak batal. So siapa kita nak sedekah, kata orang Zam-Zam tu, kita pun bagi, nampak. Jangan kita duduk, Ustaz, mana aku nak bagi ni, nak bagi kat siapa, tu nama dia tercari-cari. Okey, tunai solat-solat sunat seperti hajat, taubat dan sebagainya, sila tunaikan sebelum tawaf wada'. Time tawaf wada' baru nak solat hajat, tak. Sebelum tawaf buat semua benda tu. Sebelum tawaf habiskan, selesai. Cuma lepas tawaf tadi yang kita solat tadi, solat sunat tawaf. Okey, baik. Saya nak sentuh sikit berkenaan dengan solat. Okey, semasa kita tawaf wada', muazzin telah pun melalunkan azan. Kata contohlah kita keluar lambat, zuhur dah nak masuk, kata. Kita baru sampai di pusingan yang kelima, kita tengok jam, nak dekat azan zuhur dah, kita berhenti dulu. Ataupun di keenam kita berhenti, muazzin dah ni, kita solat zuhur dahulu bersama dengan imam di Masjidil Haram. Habis solat tu baru kita sambung pusingan yang ketujuh. Okey. Kemudian tetapi
Kalau kita sudah balik, berada di dalam bilik kita, habis dah tawaf wada, kita dah balik, lepas tu barulah kedengaran muazzin nak masuk waktu zuhur, maka kita tidak boleh kembali ke Masjidil Haram. So kita solat zuhur dan asar kita di mana? Di dalam bilik ataupun di surau di hotel kita tu, di kawasan kita itu sahaja. Cuma pada ketika itu kita boleh solat jamak, himpunkan zuhur dan asar, tetapi kita tak boleh buat dua-dua. Kita buat empat. Sebab apa? Sebab kita belum keluar daripada karya kita. Bila lepas tu dah bergerak, barulah kita boleh mengkasarkan solat. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, cukup sampai di situ dulu berkenaan dengan manasik umrah. Nah, saya kumpulkan juga, kalau ibu-ibu ayah nak bertanya, boleh lagi bertanya. Sebab saya tahu hari ni mungkin sibuk, ada nak hantar anak asrama ke apa semua, mungkin ada. Hari ni kan, saya tahu mungkin ada. Jadi, berapa rukun umrah ibu ayah? Kita refresh balik. Ada 5. Yang pertamanya adalah niat. Yang kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Kelima, tertib. Bolehlah buat umrah dah. Wajib umrah? 2. Apa dia? Berniat ihram di miqat, menjaga pantang larang dalam ihram. Selesai itulah, maka bila dah selesai, habis tahallul semua tertib, kita bebas semula seperti biasa. Besoknya hari bebas. Nak pergi tawaf, silakan. Tak perlu pergi ke miqat lagi, tak perlu. Pergi niat tawaf sunat, ta'inkan sunat, pusing. Time tu tuan-tuan nak pegang Kaabah ke, tuan-tuan nak cium Hajarul Aswad ke apa ke, tidak akan dikenakan dam. Sebab tuan-tuan tidak berniat ihram umrah. So bebas tu. Pastikan cukup 7 pusingan. Buat 7 pusingan dengan yakin. Lepas tu ni, walaupun ada ulama yang mengatakan kalau dapat 5 adalah pahala dia. Dapat 7, tapi sebolehnya lepas 7 tu teruslah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pegang Hijri Ismail ke apa ke, silakan. Cuma berhati-hati kerana pada ketika itu kalau musim puncak orang ramai. Jadi tuan-tuan, saya mohon kemaafan ada tutur kata saya yang mungkin menyinggung hati dan perasaan tuan-tuan. Mungkin ada kata-kata saya yang tidak sesuai. Saya mohon kemaafan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian daripada saya ini memberi manfaat yang banyak kepada tuan-tuan. Harapan saya mudah-mudahan tuan-tuan ada sedikit gambaran untuk dibawa pergi ke sana sebagai persediaan tuan-tuan. Persediaan bukan setakat persiapan fizikal, persiapan tentang juga apa kita punya kefahaman, iaitu persiapan ilmu kita, di samping persiapan kewangan. Banyak lagi lah persiapan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah